Jumaat bulan Syaban penuh berkat, telah perginya ibundaku sangat hebat. Hilanglah seorang isteri, tak lagi dapat berkhidmat. Akhir Jumaat bulan Syaban penuh berkat, telah perginya ibundaku yang hebat. Hilang ibu, tak lagi berkhidmat. Ulang bertemu Rabbi yang maha tinggi rahmat. Rasulullah menanti dengan senyuman yang memikat. Duhai ibunda yang mewakafkan dengan salawat, salawat ummi yang ibunda selalu ingat. Rasulullah menanti dengan senyuman yang memikat. Duhai ibunda yang tak lupa bersalawat, tibalah saat roh ibu diberi syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wanita mulia mesra digelarkan mama, kecil tubuhnya tapi lincah tak terkata amat ceria. Cinta suaminya seawal jaganya, bertanya Abah bin mana. Pajuan santapan perut dan rohaninya, katanya sayang jika Abah ada bersama lidah mama. Hanya sebut Allah, bersalawat dan sering rindukan Abah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa kedua orang tua, rahmatilah mereka dan kasih mereka seperti mana mereka mengasihi anak-anak mereka. Ya Allah, berikanlah syafaat daripada Rasulullah buat kedua orang tua kami di sana. Moga dapat bersama ke dalam satu syurga dengan baginda. Ya Allah, jadikanlah zuriat-zuriat yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kami semua, zuriat yang saleh dan juga zuriat yang salihah. Ya Allah, terimalah sekalian amalan mereka, terimalah segala-gala dari kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kami semua. Ya Allah, dengan berkat kami berada di sini, bersalawat kepada semulia Nabi, sampaikanlah pahalanya buat ibu dan juga ayah kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak saleh
berdoa kesejahteraan kedua orang tua. Selamatkanlah mereka dari siksa api neraka-Mu. Ya Allah, jangan dijadikan anak-anak mereka susah dan jua derhaka dan tinggalkan salat. Moga dijadikan mereka penyejuk mata umat baginda. Ya Allah, jadikanlah setiap sedekah yang berlari daripada harta yang telah mereka infakkan buat dewan salawat demi baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, Kau luaskanlah pusara mereka, jadikanlah ia di taman-taman syurga. Harumkanlah pusara mereka dengan bauan syurga. Ya Allah, setelah mereka pernah membesarkan kami semua dari kecil hingga dewasa, kami memohon anugerahkanlah mereka dengan istana dan jua mahkota daripada cahaya, dengan berkat setiap daripada huruf di dalam kitab suci-Mu Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, pertemukanlah kami sama-sama semula di dalam syurga bersama dengan keluarga baginda. Minumkan kami dengan telaga baginda. Ya Allah, beratkanlah neraca hasanat buat kedua orang tua kami semua yang telah memberikan anak-anak mereka di jalan agama. Ya Allah, tiap daripada kesedihan dan keperitan yang dirasai oleh mereka berdua, moga digantikan dengan kelezatan di dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.